Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kami ucapkan secara langsung dari Gelanggang 2 Stadium Sultan Abdul Halim Sukemenanti, Kedah. Kami bawakan kepada anda perlawanan separuh akhir Maksat Games 2024 Sukan Sepak Takraw. Dapat kelihatan di kaca skrin ketika ini kita sedang menanti persediaan dua pasukan yang datang dari Central Mark Sweep Kuala Lumpur di seberang sana dengan jaket serba biru. Semua pemainnya akan menentang pasukan Maksat Selangor. Lihat jersey hijau dengan jaket warna tradisi negeri Selangor, merah dan juga kuning. Jadi dua pasukan ini diperjodohkan untuk dipertemukan di pentas separuh akhir dalam usaha mencari slot untuk ke final Maksat Games Sepak Takraw 2024 yang akan dilangsungkan pada esok pagi. Kita masih lagi menunggu syarat daripada umpire ataupun barisan pengadil kita sebelum diperkenalkan pemain-pemain dua pasukan ini di dalam gelanggang. Jadi marilah kita berikan masa untuk sedikit formaliti perlawanan. Dalam format perlawanan kumpulan, kita akan mulakan dengan perlawanan pertama melibatkan regu terbuka pertama. Lambakan pemain-pemain kebangsaan dapat kita lihat di kaca skrin ketika ini. Setelah lagi kami akan listkan kepada anda siapakah yang bakal bermain, main manakah yang dipilih pengurusan masing-masing untuk bertembung di perlawanan yang pertama. Antara itu bolehlah kita sama-sama untuk sharekan juga link live kami kepada rakan-rakan anda peminat sepak takraw tanah air menjelang final Maksat Games Sepak Takraw 2024. Malam ini kita akan menjadi saksi di antara Maksud Kuala Lumpur dan juga Maksat Selangor. Pasukan manakah yang bakal mendapatkan slot itu? Dari itu saya akan sebutkan senarai main untuk kedua pasukan. Untuk Maksat Selangor ada Zarif Marikan, Fakrul Razi, Arif Daniel Arifin, Ahmad Aizat Nur Razmi, Khairul Zaman dan juga main untuk Maksat Selangor. Arif Badri, Idham Sulaiman, Iman Hakimi, Ridwan Hakim, Nur Hisham Darimen, dan juga barisan main-main veteran daripada Azman Hamid, Azizi Midin, Afandi Abdul Rahman, Zaki Ibrahim dan juga Roslan Mahpop. Bawah pengurusan Encik Muhammad Kamal Nasir, dibantu Zafran Zarif dan juga Najib sebagai jurulatih pasukan, membawa Nur Hasrin bin Deli selaku fisio untuk Maksat Selangor. Ini salam kenal sedang dijalankan. Sesi saya kenal sebelum mereka bergasak di dalam gelanggang sebentar nanti. Sementara itu untuk pasukan Maksud Kuala Lumpur di bawah pengurusan Engku Abdul Halim Kumusa, jurulatih Encik Muhammad Rashidi Nordin, fisio pasukan Ali Hanafiah Hussein,
Mereka pemain Syahir Rosdi, Muslim Ramli, Suhairi Sulaiman, Syahrul Rosdi, Aku Daniel Arami, Amirul Zazwan, Arif Zulfahmi, Izwan Effendi, Ashri Najbi, Muhammad Hafiz Zulkifli, Kamarul Arifin Ahmad, Khairuddin Adnan, Zulkarnain Arif juga bermain untuk masuk Kuala Lumpur, dan juga Sulaiman Saleh dan Jamri Idris. Pemain yang dibawa oleh pasukan ke Bumi Kedah ini nanti untuk tembung di perlawanan separuh akhir sebentar nanti. Dapat kita dengar chase akhir sebelum mereka bertanding bertembung di pentas separuh akhir ini. Sebelum itu kami akan terus diskan selain bermain. Kita mulakan dengan Maksud Kuala Lumpur. Untuk regu pertama ini menurunkan Syahir Rosdi di posisi tekong, diapit Muslim Ramli di posisi striker, dan juga Suhairi Sulaiman feeder pasukan. Untuk pasukan Maksat Selangor pula, bagi berhadapan dengan regu Kuala Lumpur, mereka menghantar Zafran Zarif Marikan di posisi tekong, Fakhrul Razi di posisi feeder, dan juga Arif Daniel selaku striker pasukan. Jadi inilah dia 6 pemain yang akan masuk ke gelanggang bagi mencari mata pertama untuk pasukan masing-masing. Kita mulakan dengan regu terbuka. Membuka bicara pentas separuh akhir ini, Kuala Lumpur menentang Selangor. Sesi lambungan shilling untuk menentukan siapa yang akan memulakan servis pada perlawanan ini. Selepas tamat perlawanan ini, jangan ke mana-mana tuan-tuan. Kita akan terus beralih ke perlawanan kedua, melibatkan regu veteran untuk kedua-dua pasukan ini, Maksud Kuala Lumpur dan juga Maksat Selangor. Bila-bila masa sahaja perlawanan akan dimulakan. Kita berikan masa persidangan akhir main-main. Jelas lihat Zarif Marikan di C2 itu diapit Arif Daniel dan juga Fakhrul Razi. Berhadapan dengan Muslim Ramli, Suhairi Sulaiman, dan sosok tinggi lampai itu ialah Syahir Rosdi. Jadi taruhan untuk Maksat Selangor dan juga Maksud Kuala Lumpur, ke-6 pemain ini, untuk mencuri mata pertama di separuh akhir Maksat Games Sepak Takraw 2024. Langsung kami bawakan dari gelanggang 2 Stadium Sultan Abdul Halim, Suka Menanti.
0-0 ketika ini di set yang pertama. Servis milik Maksak Selangor. Lambungan pertama Arif Daniel untuk Zarif Marikan. Dan terus servis kemas, dipetik Syahir Rosdi. Lampungan baik Suhairi Sulaiman untuk mata pertama. Lalui rejaman pertama Muslim Ramli. Bola sedikit meliar, mudah lampungan kaki kiri Suhairi Cherry. Dan Muslim Ramli terus lakukan libasan, cari ruang kosong di belakang gelanggang itu. 1-0 ketika ini. Servis pertama Syahir Rosdi ketika ini. Servis laju terus, berjaya dipetik Zarif Marikan. Lampungan Fahrul Razi, tapping saja oleh Arif Daniel untuk terus mengikat satu sama di permulaan set pertama ini. Kemas first ball daripada Zarif Marikan. Ditembak Syahir Rosdi di awal-awal perlawanan ini. Tukar servis satu sama ketika ini. Terus tembakan Zarif mencari sasaran satu, terkeluar pula. Menesan Muslim yang masuk sedikit ke dalam. Sasaran terus diarahkan ke sasaran satu. Sedikit panjang keluar untuk mata kepada Mak Sweep Kuala Lumpur. Ketika ini Syahir Rosdi terus ke sasaran 5, masuk saya kira. Betul-betul di baseline. Kita lihat dalam tayang. Lambungan manis dari Muslim terus diterkam di atas untuk mata servis ace kepada Syahir Rosdi. 1-3 ketika ini. Arif Marikan perlu lakukan sesuatu. Tidak mahu terlalu jauh ditinggalkan Kuala Lumpur. Drop pula kali ini, gagal dipetik Suhairi. Sudah pun sampai kaki namun sedikit lambat. Bijak dari Marikan melakukan tapakan betul-betul apabila kaki tegak naik 90 darjah untuk memerangkap Suhairi di seberang. 3-2 ketika ini. Kuala Lumpur masih di hadapan. Syahir Rosdi nanti lambungan Muslim. Baik kali ini, namun terlalu rendah pula. Kandas pun terarah ke sasaran 7 dapat kita lihat. Namun tidak melepasi jaring. 3 sama. Selangor mengejar rapat ketika ini. Jamaikan mencari sasaran 3. Kemas first ball kepala Muslim. Ampungan baik Suhairi Sulaiman. Terus disudahkan. Tepat ke kaki Fahrul Razi dapat kita lihat. Bola naik cukup tinggi. Berikan masa untuk Suhairi membuat pungan yang baik. Dan mata tambahan untuk Mak Sweep Kuala Lumpur. Sangat-sangat baik dapat kita lihat kali ini. Saling mengejar rapat di antara satu sama lain. Rosdi kali ini terus berjaya juga diapung Zarif. Kali ini Syahir Rosdi pula. Tackling tak naik pula. Sayang. Tembakan sudah mengena.
Kredit perlu diberikan kepada Zari Marikan. Berlari mendapatkan bola di belakang. Dan napungan cukup cantik untuk Arif Daniel. Menduga Syahir Rosli di tengah itu. Gagal untuk bola dinaikkan. Mata Mak Sak Selangor. Dan servis kali ini. Luang mereka untuk mencari mata pendahuluan di set yang pertama ini. Marikan. Baik, first ball kaki kiri Syahir Rosli. Tapping saja, gagal Arif Daniel mengangkat. Namun baik, dapat dibaca sebenarnya pukulan daripada Muslim. Tapping ini, namun mungkin sudah pun terkena jaring lebih dahulu. Wrong timing pula. Gagal untuk mengangkat bola itu. Kuala Lumpur kembali mendahului 5-4 ketika ini. Mesti drop. Kali ini baik, terlepas pula Fahrul Razi. Diangkat Suhairi sedikit jauh. Kemas. Gulungan half court daripada pemain kecil molek ini, Muslim Ramli. Kampungan tinggi daripada Suhairi Sulaiman. Walaupun sedikit jauh, namun cukup baik gerakan daripada Muslim Ramli. Lipasan gulung half court untuk menjauhkan lagi jurang mata dengan Mak Sak Selangor. Empat 6 ketika ini. Arif Marikan mencari sasaran 7. Keluar kata penjaga garisan. Sudah pun baik sebenarnya usaha Zarif mencari sasaran 7 variasi kali ini. Namun sekali lagi ayunan itu mungkin sedikit kuat. Keluar bola dari gelanggang. Semakin jauh pula kali ini mereka ditinggalkan 7-4. Kuala Lumpur 3 mata mendahului. Di drop sekali lagi Fakrul berjaya untuk dibantu. Kemas sekali. First ball Fakrul Razi cukup tinggi. Memberikan masa untuk Zarif melakukan apungan. Dan peluang itu digunakan sebaik mungkin. Laju sekali Arif Daniel melonjak melakukan rejaman. Sangat baik untuk mata tambahan pasukan Mak Sak Selangor. Yang baru masuk dalam siaran langsung ini, selamat datang aku ucapkan. Kita masih lagi awal sebenarnya. Baru bermasuk set pertama, perlawanan pertama untuk perlawanan separuh akhir Mak Sak Games 2024 sukan sepak takraw. Servis Zari Marikan masuk katanya, namun syarat penjaga garisan tekan bola itu keluar jelas terpampang daripada ulang tayang setelah tadi. Mata ke-8 untuk Mark Sweep Kuala Lumpur. Servis milik mereka ketika ini. Syahir Rosli menanti lambungan daripada Muslim. Cukup tinggi kali ini dan ditembak ke sasaran 5. Miskom Zarif dan juga Fakrul Razi. Siapa yang mahu mengangkat bola satu ini? Terkena jaring terlebih dahulu sebelum terus terbias mengenai kaki kiri Zarif Marikan. Dan timeout terus diminta pengurusan pasukan Mak Sak Selangor setelah 14 mata berjalan ketika ini. Servis selepas ini milik Selangor. Mereka ketinggalan 5-9.
Ahmad sudah time out. Kembali kita aksi dalam gelanggang. Servis Selangor 5-9 lah. Mereka ketinggalan ketika ini. Marikan melakukan servis drop. Mudah diangkat Muslim. Apungan baik Zuhairi. Hampir berjaya diangkat Fakhrul Razi. Dapat kita lihat sudah pun baik positioning ataupun kedudukan Fakhrul Razi. Membaca lonjakan dari Muslim. Namun terlalu laju saya kira. Gagal untuk first ball itu dibuat. 10-5 ketika ini. 5 mata sudah jurang di antara dua pasukan ini. Syahir Rosdi ambil masa menunggu sebelum melakukan servis. No pressure ketika ini untuk Kuala Lumpur. Syahir Rosdi menembak terus. Kali ini terlalu panjang pula. Mata percuma kepada pasukan Maksak Selangor. Tukar servis. Nanti Zarif Marikan untuk terus tembak kaki kiri Syahir. Bola 1, bola 2 kemas. Disudahkan Muslim. Terlihat sekali lagi Zarif mencari Syahir Rosdi. Mudah mengangkat first ball lah. Dan terus melakukan bola 2. Suapan kepada Muslim Ramli. Sekali lagi tidak disiakan. 11-6 ketika ini. Rosdi terus ke sasaran 1 kali ini. Gagal first ball kepala Arif Daniel lah. Sangat-sangat menjunam dapat kita lihat. Tinggi betul lah. Ayunan kaki tekong nombor 1 kebangsaan kita ini. (6-12). Giliran Zarif Marikan untuk menunjukkan belang pula. Tak boleh membiarkan Kuala Lumpur selesa di hadapan. Dan terus mencari sasaran 5. Servis ace kepada Zarif Marikan. Membuktikan yang beliau juga ada di sini untuk membuat sesuatu. Servis ace Zarif Marikan untuk mata ke-7 Maksak Selangor. Tukar servis. Kembali Syahir Rosdi. Kemanakah arah sasaran beliau kali ini? Arif, Zarif ataupun Razi. Servis drop mencari sasaran 7. Jatuh di luar. Betul lah. Di garisan gelanggang itu. Kalau masuk memang betul-betul menduga try daripada Syahir Rosdi seperti tadi. Arif Marikan ayun tangan meminta bola. Dan ditembak. Mudah first ball sudu. Diangkat pendek. Shot ball. Baik sekali tackling Zarif. Giliran Arif Daniel. Habis. Mata ke-9 untuk Maksak Selangor. Bijak tackling yang dilakukan oleh Zarif Marikan. Melonjakkan kaki, menyudu saja. Dan umpanan shot kepada Arif Daniel sangat baik. Terpaku ketika main masuk Kuala Lumpur seketika tadi. Geleng kepala Muslim Ramli. Ditackle pula Zarif Marikan di hujung gerakan beliau. Tukar servis kali ini. 12-9. Selangor semakin merapati.
Tembak. Bijak diangkat. No hal kata Zahri Marikan. Kali ini hadangan berjaya. Terlebih pula Syahir Rosdi, Arif Daniel. Satu lagi rally menarik di antara dua pasukan ini. Satu lagi mata berjaya dicuri Mak Sat Selangor. Sudah pun terkena hadangan betul di lutut Muslim Ramli. Namun terlalu keras lutut beliau. Melilau bola jauh meninggalkan kawasan gelanggang. Untuk Selangor ketika ini dua mata saja di belakang Kuala Lumpur. Servis Zahri Marikan. Jika ace, ada baran untuk Syahir Rosdi pula selepas ini. Hubungan Arif Daniel untuk Zahri Marikan. Sasaran 5 sekali lagi mudah diangkat. Namun lihatlah apungan sara diri Muslim gagal mencari ketepatan dan terus dihukum dengan mata ke-11 pasukan Mak Sat Selangor. Sekali kita lihat apungan Muslim Ramli naik tegak di atas kepala beliau sendiri. Dan pukulan ataupun libasan Arif Daniel sangat laju. Tidak berjaya diangkat Cikgu Suhairi. Servis laju Syahir Rosdi kali ini. Sekali lagi, siapa yang mahu mengangkat bola pertama ini? Tembakan Syahir gagal diangkat kemas Zahri Marikan. Bola jauh terbang ke bahagian pengurusan mereka di belakang itu. Tidak sempat diselamatkan feeder mereka, Fakhrul Razi. Jadi kembali Kuala Lumpur menjauhkan jarak seketika. 11-13 kali ini. Menunggu lambungan dari Arif Daniel. Arif Marikan baik sekali. Tackling daripada Syahir Sulaiman. Masih hidup. Belum ada isyarat daripada pengadil perlawanan kita. Dan libasan Muslim Ramli menutup bicara sekali lagi untuk set point. Mark sweep Kuala Lumpur. Terlihat ulang tayang. Bersahaja Suhairi mengangkat bola pertama. Dan di sinilah terlihat Muslim Ramli merebahkan terus badan, mengayun full power bagi mendapatkan mata untuk masuk Kuala Lumpur. Syahir Rosdi, apakah yang akan berlaku dengan servis ini? Mencari Arif Daniel. Terus bola 2 dimatikan. Tinggi bola naik terlihat. Servis laju daripada Syahir Rosdi, kemas kawalan oleh Arif Daniel dan tapakan itu berikan mata tambahan untuk pasukan Mak Sat Selangor. Belum lagi, kata Arif Daniel. Kuala Lumpur meminta time out ketika ini.
Tamat time out yang diminta Kuala Lumpur. Dua mata diperlukan Selangor untuk mengheret Kuala Lumpur ke lanjutan mata 17. Satu mata diperlukan maksud Kuala Lumpur untuk menutup tirai di set yang pertama ini. Set point maksud Kuala Lumpur. Servis Maksak Selangor 12-14 ketika ini. Baik, kali ini Muslim Ramli masih hidup Arif Daniel. Sudu saja Suhairi Cherry untuk Muslim. Satu lagi cadangan terus ke umpire kita. Kalau boleh alihkan kerusi umpire, sudah tentu ditolak terus kerusi itu. Namun good fighting spirit yang tunjukkan, tidak mau mengalah Arif Daniel untuk menghalang asakan Kuala Lumpur. Namun itulah ceritanya di set yang pertama. Kemenangan maksud Kuala Lumpur 15-12 menewaskan Maksak Selangor. Ada satu set lagi bagi menentukan siapakah ataupun pasukan manakah yang bakal mencuri satu mata awal di perlawanan separuh akhir ini. Buat masa ini Kuala Lumpur sudah langkah kanan. Namun kita tidak boleh pejam mata dengan kebolehan pemain dari Maksak Selangor. Kesemua ketiga-tiga mereka berpengalaman. Jadi sudah bersedia bermain untuk kita mulakan aksi di set yang kedua. Kemenangan di set yang pertama milik pasukan Maksud Kuala Lumpur. Sungguh menggigit sebenarnya. Kemenangan 15-12 menewaskan Maksak Selangor. Dan ketika ini mereka akan mulakan servis di set yang kedua. Sambungan Muslim Ramli untuk Syahir Rosdi. Servis pertama, set kedua. Kemas first ball. Sara diri Arif Daniel. Walaupun sedikit jauh dengan jaring yang kita lihat. Tenang Arif Daniel menunggu dan melakukan rejaman. 1-0 Selangor membuka tirai aksi di set yang kedua ini. Gerakan sara diri dari striker muda Maksak Selangor.
sedang berlangsung juga di gelanggang 1. Lawanan separuh akhir. Dua lagi pasukan yang merebut slot ke pentas final, Maksat Terengganu dan juga Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia. Mari kita di gelanggang Arif Daniel sekali lagi. Lipasan backstroke beliau kali ini menuju ke baseline. Sudah pun dibaca Syahir Rosdi, namun terlalu jauh dengan kedudukan beliau untuk terus mata kedua. Mata pertama pasukan. Mata kedua sebenarnya untuk Maksat Selangor. Jadi 0-2 Syahir Rosdi pula ketika ini. Servis pertama berjaya diangkat gerakan secara diri Arif Daniel. Kemana pula sasaran kali ini? Sasaran 5. Kaki kanan Farul Razi. Belum bangun lagi nampaknya. Terlalu paras. Tinggi sebenarnya servis daripada Syahir Rosdi sebelah tadi. Terkena bahagian betis kaki Farul Razi. Untuk mata pertama Maksud Kuala Lumpur 2-1 ketika ini. Sarif Marikan. Drop tebal nampaknya, berjaya diangkat. Kali ini ampungan untuk Muslim Ramli. Menembak terus ke baseline. Mengikat mata di set yang kedua ini. Servis Kuala Lumpur ketika ini. Syahir Rosdi menunggu sikit lama sebelum servis keluar pula. Sayang. Sambungan sama baik mencari sasaran 7 sebenarnya. Tembakan itu terlalu laju. Keluar terus bergelanggang. Mata ketiga. Kembali Selangor mendahului di set yang kedua ini. Marikan cari Suhairi, kemas hari ini hantaran shot. Bijak Muslim Ramli lakukan pukulan biasa saja, tidak kuat. Mencari baseline sekali lagi. Menyedari Arif Daniel sudah pun melonjak melakukan hadangan untuk terus kembali Kuala Lumpur mengikat mata. 3 sama ketika ini. Servis milik Mark Sweep Kuala Lumpur. Tabungan cukup tinggi dari Muslim Ramli. Drop saja. Terus di tapping saja, masih hidup. Dari Marikan, gerakan secara diri. Namun perlawanan ataupun permainan sudah pun dihentikan sebenarnya. Mata kepada Maksat Selangor. Berjaya Farul Razi memetik servis drop Syahir Rosdi setelah tadi. Terus dihabiskan Arif Daniel. Untuk mata keempat ketika ini, Arif Marikan. Kemanakah arah servis beliau kali ini? Seringkali mencari Suhairi Sulaiman di seberang sana. Kali ini terus ke sasaran 1. Terkedu Muslim Ramli. Baru saja saya katakan, terus saja Zarif menunjukkan kemampuan variasi servis beliau. Mencari sasaran 1 pula kali ini.
Untuk terus servis ace. Dua mata mereka mendahului Kuala Lumpur ketika ini. 3-5. Giliran Syahir Rosdi pula untuk menunjukkan sesuatu. Baik, kali ini kesasaran 5. Sekali lagi Fakhrul Razi yang kelihatan masih mencari rentak. Lihat tembakan Syahir Rosdi sedikit tinggi, gagal untuk diangkat dengan kemas Fakhrul Razi, dan aksi penyelamatan Zarif Marikan gagal juga untuk mengekalkan bola dalam permainan. 5-4 ketika ini. Selangor masih lagi di hadapan, namun tidak boleh terlalu selesa sebenarnya. Dikejar rapat sejak di mata yang pertama oleh pasukan Maksud Kuala Lumpur. Arif Daniel untuk servis Zarif Marikan ketika ini. Tinggi dan sekali lagi menembak terus. Kesasaran 1. Lalui saja atas kepala Muslim Ramli. Macam mancis untuk terus servis ace kali kedua berturut-turut daripada Zarif Marikan. 4-6 ketika ini Kuala Lumpur di belakang Maksak Selangor. Servis kandas Syahir Rosdi berikan satu lagi mata percuma kepada Maksak Selangor. Secara tiba-tiba jurang sudah agak jauh ketika ini. Selangor meninggalkan Kuala Lumpur 3 mata di hadapan. Zarif Marikan seakan sudah menjumpai ramuan untuk servis-servis ace. Kali ini lagi menunggu lontaran Arif Daniel. Untuk kali ini drop saja, berjaya diangkat Suhairi. Kemas sekali. Ya, apa yang dilakukan oleh feeder pasukan Maksud Kuala Lumpur. Suhairi Sulaiman hanya perlu mengangkat first ball dengan tinggi. Dan lihatlah support yang datang daripada Syahir Rosdi. Lakukan apungan untuk Muslim Ramli mencuri satu mata. 5-7 ketika ini. Servis milik Kuala Lumpur. Keluar jelas. Terlihat sebelum baik Fakhrul Razi berjaya memetik kali ini. Namun yang libasan daripada Arif Daniel menarik terus. Bawa bola keluar daripada gelanggang. Mata kepada Maksud Kuala Lumpur. Zarif Marikan. Apakah akan dapat lagi kita lihat servis ace daripada beliau? Tinggi lambung Arif Daniel kali ini. Cari sasaran 5 sekali lagi. Mudah kendalian Suhairi Sulaiman. Sudah ada double touch kata Syahir Rosdi. Namun belum kata pengadil perlawanan. Mata kepada pasukan Maksak Selangor.
Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Pukulan Muslim Ramli berjaya dibaca. Dan mungkin sentuhan kedua pada Zahir Marikan itu double touch, kata main-main Maksud Kuala Lumpur. Namun lain pula kata pengadil, akan itu dikira sebagai satu sentuhan oleh Zahir Marikan semasa melakukan tackling itu. Apapun kita biarkan pengadil kita untuk membuat keputusan sama ada mata selangor ataupun mata percuma kepada pasukan Kuala Lumpur. Dan terus mata selangor. Satu sentuhan saja kata pengadil perlawanan. Ketika ini 6-8 menanti servis daripada Syahir Rosdi untuk mark sweep Kuala Lumpur. Lihat Arif Daniel rutin semasa menunggu servis. Kali ini ke tengah pula, mudah Zahir Marikan melakukan first ball. Kali ini tackling peha oleh Syahir Rosdi, terjatuh beliau. Gagal pula diselamatkan Suhairi Sulaiman. Baik rally ini, sekali kita lihat Akrol dengan umpanan kaki kiri. Dan pukulan Arif Daniel yang berjaya sebenarnya dibaca Syahir Rosdi. Namun bola itu terbias cukup jauh, menyukarkan Suhairi Sulaiman untuk mengejar. Dan terus time out diminta kem pengurusan pasukan Maksud Kuala Lumpur. Tamat sudah masa time out yang dipinta Maksud Kuala Lumpur. 9-6 ketika ini. Servis milik Maksud Selangor. Zarif Marikan menanti lambungan Arif Daniel. Tinggi lambungan. Terus saja hantaran ataupun servis drop. Nipis pula daripada Zahir Marikan. Kita lihat sudah pun meluru Suhairi Sulaiman, menyedari gerakan licik dari tekong muda itu. Sayang pula terkandas di jaring. 7-9. Tukar servis Kuala Lumpur pula kali ini melalui Syahir Rosdi. Kemanakah arah servis dari main tinggi lampai ini? Tinggalan dua mata ketika ini. Perlahan-lahan sebenarnya mereka mengejar. Ada lambungan Muslim Ramli mencari sasaran 3. Kemas kali ini. Pertama kali juga kita lihat Syahir Rosdi menukar arah sasaran. Dan berjaya kali ini menduga kaki kanan Zarif Marikan. Terduduk beliau menggeleng-geleng. Apa sudah jadi? Gagal untuk memetik bola pertama itu. 9-8 ketika ini. Sayang pula tembakan dari Zarif Marikan
tepat ke tengah ruang servis itu. Ada kaki kiri Syahir Rosdi yang menunggu sedikit ke kanan sebenarnya. Gagal untuk menaikkan bola itu. Syahir Sulaiman meminta masa sebentar. Medik dipanggil untuk memeriksa kecederaan yang dialami. Betis kiri saya kira. Jadi kita berikan masa untuk abang medik kita melakukan rawatan majlis kepada pemain kita ini. Maksud Kuala Lumpur dan juga Masak Selangor ketika ini masih lagi di perlawanan yang pertama, melibatkan regu terbuka pertama mereka. Kuala Lumpur berjaya menang di set 1 15-12. Dan ketika ini Selangor sedang mendominasi di set yang kedua. Tidak membenarkan Kuala Lumpur untuk mendahului langsung. Dengan ketiga-tiga pemain sudah pun mendapatkan rentak. Kita lihat apakah yang bakal dilakukan oleh pasukan Maksud Kuala Lumpur ketika ini. Mereka mahukan kemenangan straight set sebenarnya. Namun perlu untuk menghadapi lawan yang liat ini. Baik, first ball Arif Daniel. Diangkat oleh Razi, sedikit over. Ditapak saja. Tackling baik, namun lihatlah apungan yang kurang kemas itu daripada Syahir Sulaiman terus dihukum. Arif Daniel seakan-akan sudah lama menanti bola seperti itu. Pam, dia bagi untuk terus Selangor menjauhkan jurang mata. 11-8 ketika ini. Usaha mengheret Maksud Kuala Lumpur bermain di tie break. Servis Zarif Marikan. Mas first ball kepala Muslim Ramli. Diapung, di tackle oleh Zarif Marikan. Peluang Arif Daniel sekali lagi. Menyedari Syahir Rosdi sudah naik awal. Bijak menukar teknik. Kita lihat sekali lagi apungan Fahrul Razi. Dan terus tapakan dari Arif Daniel untuk mata ke-12 Maksak Selangor. Tukar servis ketika ini milik pasukan Maksud Kuala Lumpur. Syahir Rosdi ke sasaran 3 kali ini. Kurang kemas. Kembali untuk Maksud. Peluang Muslim Ramli. Pukulan berjaya masuk dalam gelanggang. Adakah terkena hadangan ataupun tidak pukulan daripada Muslim Ramli ini? Namun cukup manis. Suapan dari Suhairi memudahkan Muslim melakukan pukulan selak itu. Mengalihkan terus bola ke tepi gelanggang untuk mata ke-9 Maksud Kuala Lumpur. Ketika ini Zarif Marikan. Tinggi kali ini lambung Arif Daniel. Bersahaja first ball Suhairi. Kali ini tapping Muslim. Tertipu Fahrul Razi yang menunggu di belakang itu. Tapping mudah Muslim Ramli. Mata yang penting ketika ini. Tinggalan dengan pasukan Selangor. Servis
Kali ini giliran Kuala Lumpur. Tiga ataupun 5 sasaran Syahir Rosdi kali ini betul-betul manis. Servis ke favourite spot Syahir Rosdi ni. Sasaran 3. Berikan ace untuk Tekong masuk Kuala Lumpur itu. Time out terus diminta Masak Selangor. Tidak boleh membiarkan rentak Kuala Lumpur ini terus melonjak. Seminit diminta untuk berikan kata-kata semangat. (12-11) ketika ini. Hari balikan kandas pula. Sayang, 1000 kali sayang. Seketika tadi sudah jauh Selangor mendahului. Dan servis kandas Zahri Marikan terus saja memberikan Kuala Lumpur mata pengikat. 12 sama. Giliran Syahir Rosdi pula untuk lakukan servis. Semakin panas situasi yang sedang berlangsung di gelanggang 2 ini. Arif Daniel memainkan masa ketika ini. Tak mahu memecahkan momentum yang sedang dibina maksud Kuala Lumpur ketika ini. Muslim Ramli, lambungan untuk Syahir Rosdi. Mas kali ini ke sasaran 1. Duk elok tutup 3-1 pula pergi dia. Sekali lagi Arif Daniel diuji dengan servis daripada Syahir Rosdi. Dan terus Kuala Lumpur di penghujung-hujung set yang kedua ini berjaya juga untuk mendapatkan mata pendahuluan. 12-13. Giliran Selangor untuk melakukan servis. Jadi advantage juga sebenarnya untuk pasukan Kuala Lumpur menjauhkan ataupun mencari match point di perlawanan ini.
Hampir memasuki 1 jam tempoh perlawanan di perlawanan pertama. Separuh akhir masa game sepak takraw ini membabitkan pasukan Maksud Kuala Lumpur dan juga Maksak Selangor. Kuala Lumpur sudah semakin mendekati mata pertama di perlawanan ini. Jika mereka menang perlawanan ini 1-0 mereka di hadapan. Dan kita akan terus beralih ke kategori veteran pula. Namun kita tunggu dulu. (12-13) ketika ini. Servis Zahir Marikan mencari sasaran 3 kali ini. Syahir Rosdi pula sedikit terlambat untuk mengangkat kaki. Bola sudah berlepas. Servis laju dari Zahir Marikan. Cek pun ada bola 3 dia kata. Terus saja 13 sama ketika ini. Betul-betul menggigit guys. Curang mata di antara dua pasukan ini. Mainan yang sungguh mendebarkan. Kali ini Syahir Rosdi terkandas pula. Sayang. Set point untuk Maksak Selangor. Terlihat mungkin sedikit lambat. Syahir mengambil bola di atas. Sudah pun turun sebenarnya. Terkandas pula di jaring. Jadi 14 set point untuk Maksak Selangor. Ini Kuala Lumpur satu mata saja di belakang mereka. Bukan kami jika ada gangguan siaran. Makin tegang suasana dengan pengunjung yang ramai di Stadium Sultan Abdul Halim ketika ini. Zahir Marikan pula yang terkandas. Sayang. 1000 kali sayang. 14 sama. Kita teruskan ke lanjutan mata 17. Set kedua di antara Maksud Kuala Lumpur dan juga Maksak Selangor ini. Masih lagi di perlawanan pertama. Sudah nak gugur jantung saya tuan-puan. Ini servis bertukar tangan milik Kuala Lumpur. Tadi kandas Syahir perlukan sesuatu ketika ini. Manakah sasaran dari Syahir Rosdi? Sekali lagi mencari sasaran 3. Mudah diangkat. First ball kepala. Hadangan baik. Ditanduk saja Suhairi Sulaiman. Masih dalam kawalan Selangor. Kemas. Peluang yang sangat baik sebenarnya. Apabila Suhairi tersilap. Lakukan umpanan tandukan itu sedikit over. Gagallah disambung ataupun dimatikan Muslim Ramli. Untuk mata ke-15 pasukan Maksak Selangor. Semakin kuat bau-bau tie break di konti kami ini tuan-tuan. Segalanya terletak pada servis tekong muda ini. Gabungan dari Arif Daniel juga crucial untuk Zahir Marikan ketika ini. 15-14. Servis terus. Diangkat kaki kiri Suhairi. Dan lambungan cukup cantik. Direjam Arif Muslim Ramli. Berjaya sebenarnya dibaca Fakhrul Razi. Namun lihatlah lajuan rejaman dari Muslim itu menggagalkan first ball diangkat dengan kemas. 15 sama.
Kuala Lumpur mengikat kedudukan ketika ini. Syahir Rosdi cari mata ke-16. Untuk siapa kali ini? Masuk ataupun tidak? Keluar, kata penjaga garisan. Terlihat sekali lagi ulang tayang lambungan Muslim Ramli. Masuk saya kira, namun keluar kata pengadil perlawanan kita. Mari kita lihat Syahir Rosdi dengan satu servis. Namun kita tunggu keputusan daripada pengadil lah. Jadi mata untuk pasukan Maksat Selangor. Servis untuk tangan kali ini. Peluang untuk Zarif Marikan mengheret ketiga-tiga pemain di hadapan beliau untuk bermain di tie break ketika ini. Kemas first ball Syahir Rosdi. Muslim Ramli pula ketika ini masih hidup. Zarif Marikan dihabiskan oleh Muslim Ramli. Bola masih hidup, motor masih hidup. Kita belum tamat tuan-tuan di set yang kedua ini. Sudah pun bersorak riang sebelum second ball itu terus saja dilibas oleh Muslim Ramli. Urgensi yang ditunjukkan pemain untuk mencuri mata ketika tadi. Terus saja 16 tu sama sebenarnya. Satu mata penting. 32 mata sudah berlanjut di set yang kedua ini. Namun pasukan manakah yang bakal mendapatkan mata terakhir sebentar lagi? Segalanya akan mengubah cerita untuk kita selepas ini. Tie break ataupun perlawanan kedua. Syahir Rosdi, tekanan untuk beliau ketika ini menjadi fokus ke semua pengunjung di dalam stadium. Dan baik sekali servis ace dari tekong nombor 1 kita. Sasaran 5 terus dicari untuk terus mengutip mata kepada pasukan Kuala Lumpur menutup tirai perlawanan pertama kita. Kemenangan straight set Maksud Kuala Lumpur menewaskan Maksat Selangor 15-12 di set pertama dan 17-16, 33 mata penuh. Satu perlawanan yang sangat menarik untuk kita saksikan. Jadi mata terkumpul ketika ini. Maksud Kuala Lumpur di hadapan langkah kanan ke pentas final. Jadi kita tunggu aksi selepas ini. Perlawanan melibatkan pemain-pemain bagi kategori veteran. Sama-sama kita nantikan. Ayo dan update terbaru dapat kami sampaikan juga di gelanggang 1 ketika ini. Perlawanan separuh akhir di antara Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia dan juga Maksat Terengganu untuk perlawanan pertama dimenangi ATM kemenangan straight set. Dan terus sama-sama habis gelanggang 1 dan 2. Kita berikan masa untuk otak-otak kita warm up sebentar sebelum kita buka tirai perlawanan yang kedua. Melibatkan kategori veteran pula di antara Maksud Kuala Lumpur dan juga Maksat Selangor.